Salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Batrisha binti Abdullah dalam Buletin Sri Subang 6 Januari 2023. Berita hari ini dimulai dengan perpindahan Cikgu Nurul Fazrin binti Muhammad Apandi. Warga SKSSJ berasa amat sedih atas perpindahan Cikgu Nurul Fazrin binti Muhammad Apandi. Beliau akan berpindah ke SK Seksyen 9 Shah Alam. Cikgu Nurul Fazrin telah bermula berkhidmat di SKSSJ dari 1 hari bulan 4 2014 hingga 4 hari bulan 1 2023. Selama 9 tahun berkhidmat di SKSSJ, pelbagai asam garam dan kejayaan yang telah dicapai. Beliau merupakan seorang guru yang amat berdedikasi serta komited dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberi. Semasa berada di sini, beliau telah menjawat jawatan sebagai jurulatih olahraga, penyelaras merentas desa dan setiausaha permainan bola baling. Kami berharap Cikgu Nurul Fazrin akan lebih cemerlang di sekolah baru nanti. Terima kasih Cikgu. Sebelum saya mengakhiri buletin, dengarkanlah kata-kata penjaga ini. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya kejayaan atau perlu belajar lagi sampai berhasil. Berita diakhiri dengan gambar aktiviti selama seminggu. Sekian sahaja daripada saya Nurul Batrisha binti Abdullah untuk Buletin Sri Subang. Salam hormat.